Mengenai isu tarif, Perdana Menteri berkata Malaysia menolak kenaikan secara unilateral. Bagaimanapun negara perlu bersedia dari pelbagai aspek, khususnya memperkukuh daya tahan ekonomi domestik. Untuk itu, rakyat perlu memainkan peranan dengan meningkatkan penguasaan bidang STEM, TVET serta AI. Inilah masa semua parti, semua rakyat fokus ke arah pertumbuhan negara. Angkat martabat negara ini. Malaysia ini negara hebat, mampu jadi negara contoh di antara negara terbaik di Asia dengan syarat kita bersatu dan bekerja kuat untuk mengangkat martabat ekonomi kita. Jadi insya-Allah kita bina apa yang disebut domestic economic resilience. Apa maknanya? Mana kekuatan dalaman harus ada. Latihan harus dirubah. Anak-anak mesti kuasai STEM. Mesti tingkatkan keupayaan TVET. Mesti masuk lapangan kejuruteraan, AI, artificial intelligence, digital, dan mesti ikuti perkembangan ekonomi.